Ada video Pemalu Askilos Round. Kita kat mana guys? Kita dekat Taipan Senawang. Di mana ni dah? McDonald ke sana. Taipan Senawang, fashion kita fashion. Bazir Ramadan 16 Ramadan 1446 Hijrah bersama dengan 16 hari bulan 3 2025. Ada? Tu. Mana? Panda ni panda guys. Panda fashion ke fashion. Panda guys. Fashion abang ni. Ni Senawang Taipan. Ini dah hampir separuh perjalanan ni. Jom ada lagi ya. Pusing ngetes lagi ya. Tadi daripada belakang tu Giant. Ni Bazir Ramadan Puk Panda. Takut tu dia dah. Bebeng Senawang tu. Dia memang panjang gila Bazar Ramadan ni. Taipan Senawang. Tapi nak parking susah lah. Tanah. Dah bersama dengan video api Pemalu Askilos Round di Taipan function. Ada kebang weh, panjang weh. Okey, ni penghujung dah penghujung dah. Boleh. Dah jom masuk. Tutup. Belah sana. Mana kereta boleh lalu ni. Masih boleh lalu. Cuma je buat sistematik lah. Ni dah dia tuan-tuan. Bazir Ramadan Taipan Senawang. Nak parking susah gila. Tapi Alhamdulillah kita dapat parking. Ni lah dataran Taipan. Belakang ni dataran dia. Ni Maybank kan. Nampak ni landmark dia Maybank Senawang. Tapi memang besar gila lah. Saya rasa tahun ni besar gila. Kalau Lopen dia pergi tak ada macam ni. Inilah dia. Mana? Ni ke belakang lah. Tu dataran Taipan. Tak tahu. Jom. Kita jalan ni lah ambil angin sama Jejak. Anda bersama dengan video api Pemalu Askilos Round bersama Jejak Pemalu di Taipan Senawang. Function tu meriah. Dia lebih sistematik lah daripada tahun-tahun sebelum ni. Tapi tahun ni dia rasa besar. Tapi dia murah tadi dengan peniaga tadi 10 kali 10 3,500 sewa. Tapi dia kata susah lah bang. Bayar tak ada lah. Dia macam tu lah. Tapi kesian. Kita cross jalan. Dan anda bersama dengan video api Pemalu Askilos Round. Dia sebenarnya bukan bayar tak ada. Orang barang naik harga. Jadi income orang tak banyak. Macam mana kan patutlah balik lambat. Anda pun malu. Patutlah balik lambat. Baba dengan mama dekat ni lah. Anak pun malu sangat. Baba dekat ni, dekat Taipan, dataran Senawang. Tengok je baba tak beli, mama tak beli. Tapi tahun ni bosan lah. Inilah dia. Taipan Bandar Senawang. Api jangan lupa esok demo kojo kat FPZ. Kerupu Di siapa ni kerupu kat Vardu. Kerupu Karvadu. Api jangan lupa esok demo kojo kat FPV. Ya besok kojo 8.30. Boring kat rumah Anda Pemalu. Boring kat rumah Anda Pemalu. Ni lah dia. Tahun lepas kita orang pergi tak adalah macam ni bosan tapi tahun ni banyak. Tapi dia buat dengan peniaga tadi pun. Ya khabar kat Senawang ke? Ya Syah. Kat Senawang ke? Ya betul kat Senawang, kat Maybank Senawang. Taipan dia panggil sini Taipan. Ataupun Taipan 1 sini, Taipan 2 dekat Syafili belah sana. Tapi tahun ni memang Syah khabar kat Senawang. Ya betul. Tapi tahun ni memang kata meriah lah. Meriah. Sebab apa tahun sebelum ni dia pergi tak ada macam ni. Dia punya ramai peniaga-peniaga. Tapi dia buka dengan peniaga-peniaga tadi yang tapak 10 kali 10 3,500 sebulan. Lepas tu dia kata slow lah. Tapi dia setuju pendapat tu. Sebab apa? Dan dengar kau niaga celi balik bagui Kurupu Karvadu. Ya betul. Karupu Karvadu. Ya betul. Dan dengar kau jaga celi balik. Ya betul. Jaga celi balik lain 3. Dan jaga lain celi balik. Celi. Dan kan special special. Spesialis celi. Celi owner blog ni dah. Kita teman-teman rumah dan cuci mata lah dekat Taipan. Di mana bila balik kampung wawa mami tak balik kampung kot. Yang tak boleh apa balik hari. Kita orang balik hari sebab dia nak mula start kerja besok.
Dan start Kojo start bulan 1. Lepas tu besok insya-Allah dia akan start Kojo. Cuma jadual shift dia tak tahu berapa bila. Kalau dia jadual shift dia masih normal, raya kemungkinan dia cuti. Kalau dia nak masuk shift, kemungkinan raya dan Kojo. Mungkin tak balik kampung lah. Balik hari mungkin. Kau tak balik Palung kau rupu ke baru. Oh ni abang Pejal lah, Pejal Kiding kau. Tak, dan balik mungkin balik hari, tengok jadual Kojo ni macam mana. Dan sekarang kita kat mana? Kita dekat bila balik kampung raya pertama, dan balik kampung. Wawa, mami bila balik kampung raya pertama insya-Allah tengok jadual dan Kojo macam mana. Sebab dia Kojo besok dan hari pertama dan start Kojo. Lepas tengah pagi normal hours, kemungkinan seminggu ataupun macam mana? Dan akan dongal Syaar bincang. RM10. Ya. Nak boleh. Ni dekat Taipan. Dan ngaso kau cuti masa tu. Okey, betul maksudnya normal hour lah kan. Kau macam tu macam cuti lah. Kau cuti dia balik Palung. Dia balik Palung bersama dengan ayah mertua dan dia tak balik Kuala Kangsar sebab ayah mertua dia bolo sekarang ni. Dia bolo ayah mertua dan dekat rumah. Dan ni sekarang kita kat mana guys? Kita dekat Taipan Senawang, di Bazir Ramadan Taipan Senawang. Inilah dia keadaan dia. Lebih sistematik, lebih teratur. Kau nak datang sini cuma boleh masuk parking RM5, parking kat Giant. Kau masuk tu kat belakang, jangan masuk belakang depan boleh juga. Nak masuk belakang tu ada parking RM5. Tapi dia tak adalah. Dia parking tu kat tepi. Kat Ernie pun ada kat sini. Oh, kat Ernie pun ada. Oh, nangis omak kinten kau kan balik kojap ya Wawa. Wawa, mami. Dia tak nangis, dia lagi syukur dia tak balik. Sebab apa? Dia kalau nak dia balik je call, so dia balik. Paip bocah lah, apa semua lah, tu lah inilah, wiring lah, apalah. Mak dia selalu tipun dan so dia balik bila ada masalah kat Palung. Dan kita kat mana guys? Kita kat Taipan, Dataran Senawang dan Taman Jijah dan window-window shopping. Tahun ni dengan rasa lebih sistematik lah dekat dengan Taipan Senawang punya Bazir Ramadan ni. Dengan rasa sebab apa? Kak Annie pun ada kat sini. Kerupu Kavaradu. Kak Annie ke ni? Yo. Oh, Kak Annie. Dia ingat Faizal. Oh, okey. Kita kat mana guys? Kita dekat Taipan Senawang. Di mana Bazir Ramadan ni. Hari puasa Ramadan yang ke-16. Kita dah buat kunut solat tarawih semalam. Dan bukan berterusan lah sehingga Syawal. Apa ni? Sebelum masuk Syawal. Dan kita kat mana guys? Kita dekat Bazir Ramadan. Kita teman Jijah ni. Jijah ni dia nak beli baju-baju raya semalam dia nak beli dekat KM Plaza. Kalau kau ada serban ni, kalau kau nak beli baju boleh datang sini dan rasa compare baju sini dengan KM Plaza tak jauh beza. KM Plaza ada yang 90 baju Melayu, ada yang baju kurung mahal, ada yang macam butik size tu 200. Dan kita kat mana guys? Kita dekat Taipan Senawang. Inilah dia. Jam bapak gila kat Pilah tu, kat Tanjung Ipoh tu jam panjang. Betul. Kalau boleh raya bulan apa hari biasa Jumaat Sabtu Ahad pun jam. Ini kan pula raya kan. Ni tu tuan-tuan. Kita dekat Taipan Senawang, Bazir Ramadan dan Taman Jijah dan bini pertama dan boleh. Nak bayar ke duit duit yang? Bayar duit yang lah. Okey, Intan Umar dan bayar sendiri duit dia. Dan kita kat mana? Kalau tak jam bukan Pilah lah nama Ernie. Oh, Kak Ernie. Kak Ernie ada. Bukan jam betul. Jitik Salai tu jam mana orang berhenti nak masuk Jitik Salai. Ada orang berhenti sebab nak jaga kenderaan yang nak masuk Jitik Salai. Orang berhenti sebab orang tengok Jitik Salai kan. Jitik Salai, Kak Ernie. Kalau tak jam ke Pilah nama betul. Tunggulah projek double lane tu siap. Kemungkinan akan mengurangkan lagi kesesakan. Yes, punca satu 2 lane kepada 1 lane tu yang jadi sosak tu. Kapilah. Ya tuan-tuan, kita kat mana? Kita dekat Bazir Ramadan Senawang, Taipan. Dengan so buat Jijah, boli banyak sikit api berkopo duit tu. Ernie Ibrahim yang ini Kak Ernie kau bah boli banyak sikit api berkopo duit tu bah. Tempat kerja Kak Ernie. Berkopuk dah habis dah duit Jijah pau jam sebab ayam salai tu itik salai berasap botol kerupu kerbadu botol. Bah orang tengok itik salai tu jadi slow, bila lepas slow down belakang akan slow down lah. Bila slow down tu sampai satu titik dia akan berhenti. Bila berhenti belakang semua jam lah kan. Kita kat mana guys? Kita dekat dah boleh dah. Kita dekat Taipan Bandar Sri Senayan. Ni dia sebenarnya dah pusing lah ni, dah U-turn balik Bazir Ramadan ni. Dia agak besar dan lebih sistematik lah dengan adanya barrier ataupun barrier penjalan kaki, ada bangku untuk orang beristirahat pun ada. Dan ni tuan-tuan kita di Bazir Ramadan Taipan Senawang. Parking kat sini kau jangan risau, korang boleh masuk
ikut belakang Maidin tu ada parking RM5 boleh parking dekat Maidin. Item Mikai ada. Oh yang gunting boleh. Ni mak teringat anak nak boleh yang gunting pula. Ya tuan-tuan dan puan anda bersama dan Kak Amy orang Pilah. Patutlah Kak Ernie orang Pilah. Patutlah dia tahu. Patutlah jam. Tapi itulah jalan tu pun belum siap lagi kan. Dia nak buat dua lorong kan. Dia satu Ana tidur. Ana mama beli ni yang gunting ni. Favorite Ana pemandu sangat. Anak dan nombor 3. Kita kat mana guys? Kita dekat Bazir Ramadan Taipan Senawang. Kat sini ke mana-mana dan nak pergi Bazir Ramadan sepanjang bulan Ramadan 2025 ni. Dan dapati parking lah susah. Parking susah, tapi alhamdulillah dia nak pergi ke UTC Ampangan, Bazir Ramadan Paroi, Bazir Ramadan Taipan ni so far alhamdulillah dan mudah dapat parking. Tak ada isu apa pun. Dan korang nak parking tak ada isu kat sini kat Bazir Ramadan Taipan ni datang dekat belakang Giant tu boleh bayar RM5 masuk ke Giant. Dan ni tuan-tuan anda bersama dengan video Pemalu Maskelo Surround di mana kita berada di Taipan. Dengan so dia lebih sistematik lah. Kali ni dekat Taipan ni harga dia dengan KM Plaza. Kalau korang cek baju raya kat Seremban ni boleh datang KM Plaza dan Taipan Senawang. KM Plaza kau tahu tak dekat bus stand dekat Terminal 1. Dekat Terminal 1 tu pun baju pun okey, boleh tahan murah Dan dekat Taipan ni pun tak jauh lah beza dalam RM5 RM10 beza Tapi kalau baju so budak lain 8 masuk kerja balik hidup 8 kerupuk Karabaradu. Ya betul hidup. Tapi tak semua budak lain 8 masuk. Average dan tahun dan besok kemungkinan 12 orang. Yang lagi 4 orang lepas raya masuk. Total semua nak boleh lah yang apa yang dia tahu. Yang lain dia tak boleh tahu lah. Kalau lebih tahu kita jumpa besok. Dan anda bersama dengan dia Pemalu khas Kilo Surround. Kita kat mana guys? Kita dekat Taipan. Ini ayam gunting Taipan. Kalau korang datang sini cek baju raya pun boleh. Macam dia tak jadi baju raya lah, dia nak lebih kepada jalan-jalan lah. Tapi rumah dia ada boleh dia baju raya ke baju tidur dia tak tahu. Dan kalau baju tidur dia kau dia je tak payah pakai baju kan. Tapi tak tahulah rumah dia boleh apa dia pun tak cek benar, tak fokus lah. Dan anda bersama dengan video Pemalu Maskelo Surround tuan-tuan kita di Taipan Bazir Ramadan Taipan Senawang. Agak sistematik tahun ni. Tahun sebelum-sebelum ni dia pergi agak orang kata agak bolong ataupun agak tak teratur. Tapi alhamdulillah tahun ni dan tengok Taipan ni dia besar, orang peniaga banyak dan parking pun senang. Korang masuk kat belakang Giant tu tahu akan ada parking RM5 masuk Giant. Boleh kalau ada depan pun boleh, tapi kena carilah parking kat depan ni. Ada parking seberang jalan Sanun pun ada. Ni dia tuan-tuan di Taipan Senawang nak cari baju raya dekat Seremban boleh datang Taipan ni dan tengok harga je dengan KM Plaza tak jauh beza. Dan KM Plaza dia boleh tahun ni dan bertanjak dan berbaju Melayu hitam. Dan anda bersama dengan video Pemalu Maskelo Surround bertanjak tanjak Jawa pun dia boleh wak Jawa dan di sini yang boleh tanjak Jawa pun dia boleh baju Jawa. Dan anda bersama dengan video Pemalu Maskelo Surround. Tuan-tuan dan puan kita kat mana? Kita dekat Taipan Senawang Negeri Sembilan. Parking tak ada isu kat sini nak tengok. Kalau dekat malam tadi pun ada. Malam itu lagi kau dan pergi deh. Ada ni dekat Nilai ada kat Bandar Baru Nilai pun ada. Yalah. Terlalu tadi. Entah, lupa. Dan Nilai pun ada Bazir Ramadan malam jatuh pukul 2 boleh di Bandar Baru Nilai. Okey bang, terima kasih bang. Okey. Dan Nilai tu dekat Nilai Square, Bandar Baru Nilai dekat KFC tu. Kat belakang KFC tu ada juga orang jual baju kuih raya. Ada beli kuih raya itu dekat situ. Tengah malam je tutup pukul 12 lebih kurang. Kat sini pun ada kuih raya, kau boleh datang ke Taipan ni. Bermakna kalau kau cari tengah malam kau cari lagi Bazir Ramadan, kau pergi ke Nilai Square ada satu, Bandar Baru Nilai. Dekat Taipan Senawang ni ada satu. Lepas tu kalau siang dekat Sedim Paroi lah, Sedim Paroi. Lepas tu UTC Ampangan. Sini. UTC Ampangan pun ada, tapi itu siang lah UTC Ampangan dengan Sedim Paroi. Tapi kalau nak malam punya Bazir Ramadan datang sini dekat Taipan ni. Kat Taipan ni malam. Dekat Bandar Baru Nilai tu pun malam. Bandar Baru Nilai tu rasanya tutup pun boleh. Boleh lah. Ini tuan-tuan dia lebih sistematik. Ada kedai makan, ada bangku. Lepas tu ada barrier nak asingkan antara belah sana dengan belah sini. Jadi pejalan kaki tu tak sosak lah. Ikut laluan. Bila ikut laluan
peniaga-peniaga tu untung lah. Sebab apa? Ada customer lalu kan. Dia lebih sistematik lah dia tengok tahun ni. Setahun-tahun sebelum ni tak sistematik. Parking pun senang. Ada RM5 bayar parking Taipan Senawang. Dan anda bersama dengan video Malu Haskilo Seron. Kita kat mana guys? Kita dekat Taipan Senawang. Bazir Ramadan 16 Ramadan 1446 Hijrah bersama dengan 16 Mas 2025. Dan anda bersama dengan video Malu Haskilo Seron. Fashion kita fashion guys. Kita saja-saja santai-santai. Kita ni dah Bazir Ramadan kita jalan-jalan. Minum. Ni dah Jijah beli air teh pak. Cerita fashion malam ni kata nak tengok-tengok tapi dia lah beli. Ada. Tapi okeylah baju raya kat sini tak jauh beza lah. Tak ada. Dan tadi dia beli kat Kain Plaza. Kain Plaza baju Melayu RM90. Sepasang lah baju dengan seluar tapi dia beli yang Johor. Kat sini dia tengok dalam 95 tak jauh beza lah. Kalau kau banyak butik. Boleh singgah dong nak rasa kita punya tester boleh tak ada masalah. Kita sediakan tester secara cuba. Ni lebih sistematik dan 10x10 RM3,500 orang sewa bazar sini. Dia isu sekarang ni baik puasa pembeli tu tak ada banyak kan. Sekarang ni orang banyak online dah kan. Jadi tak boleh cakap lah offline ni dia jadi isu buyer tu dah kurang. Mana? Ini dia. Mak ni. Dia KL ni, Kuala Lumpur datang. Ni guys. Murah-murah ni. Boleh dengar lah, harga boleh dengar lah kan. Fashion kita fashion dia tuan-tuan dan puan anda bersama dengan video Malu Haskilo Seron. Kita di Bazir Ramadan Taipan Senawang. Fashion kita fashion. Fashion guys. Wow. Ini aja tuan-tuan dan puan anda bersama dengan video Malu Haskilo Seron bersama Jijah Pemalu. Function ke tak function je? Ni tadi. Yalah tadi. Ni brother ni jual beg. Brother ni jual beg tangan. Murah-murah. Function. Wow, magic. Ni dia tuan-tuan dataran Seremban atau Taipan. Taipan Senawang. Kita orang parking dekat belakang Giant belah sana. Parking belakang Giant. Jadi senang dapat parking. Ni lah barrier yang masuk ke tu. Dia dah buat barrier ni, tak adalah orang terus ke sini, tak singgah yang kedai belah sana kan. Jadi baguslah dia buat barrier ni, siap ada letak bangku, boleh lepak-lepak. Ni barrier dia. Baguslah. Anda bersama dengan video Malu di dataran Taipan Senawang. Macam ke tak fashion, ni lah dia masuk dengan barrier. Dia letak grill ni. Jadi kita kena lalu balik lah. Jadi untunglah peniaga-peniaga sini ada orang lalu, customer, potential customer je nak beli barang dia kan. Ni macam-macam ada ni. Dia tengok jorok ni rasa nak beli je. Tapi itulah. Makanan dah banyak sangat lah. Malas nak beli. Ni jorok ni banyak ni. Oh, function lah. Soda mango dah. Polam-polam ranggup kruk. Dan anda bersama dengan video Malu Haskilo Seron. Tadi pun dia dah jumpa orang kampung Dan. Selamat. Nama dia Selamat. Dan dia jumpa hati dia setahun tu. Dia pun dengan family dia berayuh cari ni ada. Beli 10 percuma 10. RM 10. Baby Bosch Bell. Beli 10. Bodoh ni. Lebih kurang macam tu. Ni lah barrier tu juga tak. Jadi kita kena pusing saja. Banyak ni baju ni. Macam guys. Anda bersama dengan video pemenuhan ni lah. Dia buat sistematik lah. Dia kena makan lagi. Atas sini guys. Dekat Senawang. Dekat Taipan. Ada pot makan lagi. Ada? Apa ada ujung tu? Ada pot makan lagi. Mana lebih sistematik lah. Function tak function guys. Kita di Taipan Senawang. Dan anda bersama dengan video Malu Haskilo Seron. Ni lah dia. Lebih sistematik. Lebih orang kata parking pun senang. Kena boleh parking kat belakang Giant tu. Orang pusing masuk traffic light tu, masuk kanan, tahu akan jumpa lah tukang jaga parking kan. Dan anda bersama dengan video Malu Haskilo Seron. Ya, kita di Taipan Senawang. Function ke tak function? Taipan, apa kasut? Ya, inilah dia. Rupa dia, ramai dia. Ni barrier tu, tengok tu barrier dia. Dia ada macam tu, dia bawa barrier ni, senang. Anda dah beli ni. Anda suka lagi pay. Tadi dah beli dah kat DIY. Kalau kau waktu malam nak pergi bazar dekat Negeri Sembilan ni, Seremban farmnya, Bandar Seremban. Malam dekat Nilai Square, dekat KFC tu. Mana baru Nilai. Itu malam dia buka sampai pukul 12 kot. Kalau dekat Taipan ni pun sama malam.
Kalau siang boleh pergi kat Bazar Ramadan Paroi ataupun UTC Lapangan. Tapi yang tu rasa tak ada jual baju kalau siangnya. Yang malam ni ada jual baju raya. Yang satu, kalau kau nak cari baju raya, kau boleh pergi kat KM Plaza dekat Terminal 1 tu kan. Kat sebelah KM Plaza. Dulu ada The Store kat sebelah KM Plaza tu. Kau boleh orang boleh pergi situ cari baju raya. Tengok, ni lebih sistematik kan. Tapi dengan rasa tahun ni ramai ni peniaga-peniaga ni. Ya, tuan-tuan dan puan, anda bersama dengan video pengumuman tu khas Kilos Surround di Bazir Ramadan Senawang. Dan semoga kita bertemu lagi. Dia nak cerita lebih, dia pun dah malam. Jadi inilah dia suasana-suasana di Bazir Ramadan Taipan waktu malam. Mana? Di Songket ni, orang mana sebelum Songket ni tak nak. Dia nak ke Songket malam. Dia tuan-tuan dan puan. Anda bersama dengan video pengumuman tu khas Kilos Surround. Semoga kita bertemu lagi. Kita berada di Taipan Senawang. Kalau korang nak datang sini, nak parking senang, masuk belakang Giant. Belakang Giant tu kena pusing lah. Pusing belakang Giant tu, masuk taman tu. Begitu akan ada orang jaga tiket. Tiket parking dalam RM5. Dan inilah dia suasana-suasana. Abang Esru pada passion. Ini dia. Tuan-tuan dan puan, anda bersama dengan video Pemalu dan Jejak Pemalu. Semoga kita bertemu lagi. Bye-bye. Bye-bye Jejak. Bye-bye. Bye-bye passion. Wow, magic. Inilah dia. Taipan Senawang function guys. Telekung. Dia macam-macam ada. Memanglah macam-macam ada, duit je tak ada. Function guys. Alhamdulillah. Kalau korang yang mana belum bayar zakat fitrah tu, bolehlah bayar zakat fitrah dulu kan. Sekarang ni boleh secara online di MAIS ataupun korang pergilah jumpa amil-amil zakat yang dilantik oleh MAIN. MAIN ni Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kan. Macam ni dah bayar dah. Alhamdulillah. Jangan lupa zakat fitrah kau dah bayar ke belum. Jangan lupa. Boleh bayar awal tak kalut kan. Jadi anda bersama dengan video Pemalu Kilos Surround di Taipan Senawang Bazir Ramadan. Function kita function. Function ni ada air buah ni. Macam-macam air tabu ada. Wah ni kerang ni apa ni? Buah kelubi. Oh ni buah apa ni? Buah longan. Buah apa? Berangan. Berangan goreng. Buah berangan. Buah berangan guys. Ini loceng. Loceng ada. Inilah dia Bazir Ramadan Taipan Senawang. Ni ramin. Wah. Macam-macam ada. 10x10 sini sewa 3,000 sama apa. Kalau yang besar ni tak tahulah berapa. Dan anda bersama dengan video Pemalu khas Kilos Surround. Semoga kita bertemu lagi dan kita di Bazir Ramadan Taipan. Semoga kita bertemu lagi. Bye-bye je dah. Bye-bye. Bagus, sistematik je. Sedia kantong sampah. Bagus. Dulu tak ada. Tak ada. Dulu bangku pun tak ada sedia. Mana bagilah lebih sistematik. Ni dia. Tak ada. Inilah dia. Ni. Macam-macam ada gelang, ada mutiara, ada macam-macam. Inilah dia tuan-tuan. Kita di Bazir Ramadan Taipan. Ni malam ni buka ni sampai pukul 2 boleh. Wah, macam guys. Wow. Ni ada lagi ya. Ni wow, 3 ompek. Oh, ada tompek makan. Tompek makan 3 ompek. Tu tompek makan. Wah, kosmetik pun ada. Macam guys. Wah, tuan-tuan, kita di Taipan Senawang Bazir Ramadan. Function ni seluar pun ada. Ni nak habis ni. Yang parking belah sana, parking. Okay, semoga kita bertemu lagi. Mana bang? Function ke tak function? Irwan Xbox function dekat kita dekat mana Irwan? Kita dekat dataran Senawang Taipan. Kalau nak waktu malam nak boleh bazar Ramadan, korang boleh datang kat Taipan Senawang ni ataupun dekat Bandar Baru Nilai pun ada. Dekat KFC tu. Dekat Nilai Square. Ada uptown kat situ. Kita orang pun boleh kuih raya kat situ. Yang satu kalau masih baju raya lagi boleh datang kat Taipan ni, Senawang ni, Bandar Baru Senawang, dan harga dia tak jauh beza dengan KM Plaza. KM Plaza pun ni cari baju raya tu. Tapi dah boleh dah. Cermin tu. Oh, cermin tu. Anda bersama dengan dating berdua ke? Apip malu, anak tak malu, tak ikut kau tak? Anak pemalu je tengok live tadi punya merah. Patut tak balik lambai kau bai. Dating Abang Irwan kata dating berdua ke? Apip pemalu, anak tak malu, tak ikut kau, anak tak ikut. Memang kita tak bagi jikut malam ni, itu dating dua-dua dengan Jejah. Sekarang anda bersama dengan video Apip pemalu Kilos Surround di Taipan ataupun Bandar Senawang.
Inilah dia. Inilah dia. Tuan-tuan dan puan, meriah dia. Wow, meriah. Dan semoga kita bertemu lagi anda bersama dengan video Api Pemalu Akhir Restaurant. Kita di Taipan, Bandar Senawang. Function kata function. Function. Tuan-tuan dan puan. Dia macam-macam ada. Kasidah mana? Ya, artis jemputan ni. Pancing kata pancing kan. Kita di Taipan, Senawang dan semoga kita bertemu lagi. Inilah starting ni kau parking belakang ni, masuk sini ada parking. Naik satu. Sate. Tak mau. Inilah dia tuan-tuan puan, anda bersama dengan video Api Pemalu Akhir Restaurant. Jalan yo bang, tak jinjit beg plastiko, tak ada. Irwan ke, tak ada jinjit. Irwan, kita rumah lain je boleh je jinjit lah sendiri. Tak ada jinjit beg plastik. Tak ada. Ni dah parking masuk dulu. Kau masuk belakang dia, masuk sini, parking RM5 pergi sini. Dan anda bersama dengan video Api Pemalu Akhir Restaurant. Semoga kita bertemu lagi. Bye bye guys. Bye-bye. Di Taipan Senawang Bazir Ramadan waktu malam. Kalau nak cari baju gaya boleh pergi ke Taipan Senawang ni waktu malam ataupun pergi ke Bandar Baru Nilai, dekat Uptown Nilai, dekat KFC tu, ataupun dekat KM Plaza Seremban. Kat situ pun ada banyak baju gaya. Dan skrip perkongsian dan kat mana nak cari baju gaya. Kat situ lah 3 tempat tu dan anda bersama dengan video Api Pemalu Akhir Restaurant. Semoga kita bertemu lagi. Bye-bye guys. Bye-bye. Function kita function Taipan Senawang. Function. Bye-bye.